Sebab dia tahu orang-orang Melayu, orang Bumi Putra, dia takut melabur sangat. Dia takut melabur lah. Dia takut lah risiko. Aku letak RM10,000 kena RM10,000. Tak boleh kurang. Tak apa ke kalau seseorang tu, contohnya macam saya, invest hanya dalam ASB je. Saya ni macam Kak dia cakap takut, konservatif, saham takut, unit trust takut. So is it okay just to stay inside, invest in ASB sahaja forever? Untuk yang tak tahu ASB ni apa, ramai orang ingatkan itu adalah satu simpanan. Tapi sebenarnya duit yang dilaburkan atau disimpan dalam akaun ASB tu, RM1 satu unit tu, dia letak RM500, dia dapat 500 unit. Itu adalah satu akaun unit amanah juga. Cuma dia lain sikit, dia special sikit. Saya cakap tadi satu unit RM1. Dia takkan berubah. Kenapa PNB buat benda ni? Sebab dia tahu orang-orang Melayu, orang Bumi Putra, dia takut melabur sangat. Dia takut melabur lah. Dia takut lah risiko. Aku letak RM10,000 kena RM10,000. Tak boleh kurang. Lebih tak apa. Because of that nature lah. Dia lebih pun kurang sedikit lah. Dia lebih kurang dapat 5%, 6% setahun. Dulu-dulu dah dapat 8%. Tapi instrumen lain pun dapat lebih tinggi. So dari segi risiko dia memang rendah. Dari segi peluangan pun dia moderate lah. Bukan rendah tapi dia moderate. So maknanya selamat. So benda-benda yang selamat ni, you akan hilang opportunity untuk mengembangkan duit tersebut. Contohlah kalau letak dalam saham, bukan nak suruh you melabur terus tapi tak mustahil dalam masa 1 minggu, dalam masa beberapa hari, you boleh untung 10%, 20%, beratus-ratus pun boleh juga dalam satu stretch of time. Encik tu boleh terangkan lagi lepas ni. Tetapi at the same time pun, dia boleh turun juga. So itu dinamakan risiko. So kalau you jenis yang memang takut nak ambil risiko, letaklah dalam ASB. Tak ada masalah. Cuma, I pun selalu cakap, letak dalam ASB, you tak akan jatuh miskin. Salah jatuh miskin macam mana? Duit tu tak hilang. Tapi you tidak akan kaya. Sebab pulangan you dapat tu hanya kebanyakan kalinya boleh lawan inflasi sahaja. Kadang inflasi kadang-kadang dikata 2%, 2.5%. Tapi yang kita rasa sebenarnya lebih sedikit. Okay? Itu headline inflation. Tapi yang kita rasa tu lain. So kalau kita dapat 5% tapi kita rasa kadar inflasi tu pun 5%, maknanya kita tak kaya. Kita macam menyimpan sahaja. Lebih baik daripada simpan bawah bantal sebab bawah bantal dia tak akan menambah you punya jumlah wang. Tak ada dividen. Tapi dalam ASB ada dividen. Cuma pulangan dia pada kadar yang rendah. Kadar rate of return.